okey. Okay, assalamualaikum guys. Hari ni saya turun mancing dekat Teluk Sengat. Hari ni saya mancing dengan orang jauh. Mak saya dengan adik saya datang daripada Melaka. So kita orang hari ni bercadang turun rakit Iwan 1 Teluk Sengat. So tu dia orang dah sampai. Tengok belum apa-apa hal lagi. Mak ngah. Tengok saya mak ngah. Salam dulu, salam. Ana dah. Kan jauh perjalanan nak bawa barang ni. Nah. Bawah sana mak jeti dia. Ni jeti yang sama guys. Jeti yang sama kalau kita naik rakit Tok Muda Teluk Sengat. Tengok lagi yang aduh, naik tengah hari. Barang banyak. Cuaca panas. Kamu mesti dah tak sabar nak mancing kan? Ayah tak bising Ayah tak akan marah punya. Ni geng-geng perempuan nak pergi ngail ni. Ngail. Ya Allah. Macam bulan puasa rasa hausnya. Jangan tak kaki mak. Oh, masuklah. Saya dulu. Mak jangan takut kau orang. Adik, Atia. Sekarang sampai Singapura kita ni. Hai. Jangan lari-lari tau. Oh, ni berat dah budak ni. Ni lagi berat ni. Payah kah? Ni Ami, depan ni. Ni bagi barang-barang. Dek. Okay geng, saya dah sampai atas rakit. Angin kuat. So sekarang jam pukul 1.40 petang. Jadi bila dah sampai kita review sikit rakitnya, okey? Inilah keadaan rakit Iwan dari depan. Ni Iwan 1 ya guys. Iwan 1. So jom kita pusing. Ini safety jugalah kalau korang nak bawa anak-anak kan. Ni nenek. Nenek nak telefon suami dia bagi tahu dia sampai. Sorry. Okey, ni bilik yang pertama. Luas. Ni bilik yang kedua. Okay, jom. Ni. Korang datang tak payah bawa sauk, dah ada. Mana dah tahu dapat gorgon. So, mana toilet tadi? Ni disediakan air tu. Air pipe pun ada tapi dia ada jam-jam dia buka. So, ni toilet dia. Jom kita tengok dapur. Dapur Supang lalu. Ni dapur. Ada sinki. Mana ada air pipe. Tinggi kalau orang rendah mungkin kena diri atas ni. So kat sini rakitnya ada fire extinguisher. Ada life jacket. Ada pelampung keselamatan. Ada slipper Ada slipper. Slipper extra. Ni slipper siapa nak pergi beli air kan. Jadi saya nak set up dulu. Diorang pun dah tak sabar nak melempar umpan. So kita tengoklah hasil apa ada hari ni Allah nak bagi kan. Mudah-mudahan adalah hasil untuk mak saya bawa balik Melaka. Okay guys, stay tune. Tapi itulah sebelum tu Abah Umi memang rajin bekalkan kita orang sarapan ke makanan tu. Ni
cekodok. Cekodok. Goreng pisang tanduk. Pisang tanduk. Dia goreng hitam-hitam bini kan. Sedap pun. So hari ni saya bawa 4 rod. Satu udang hidup, yang lain satu mata ada, 2 mata ada. Dengan rod kontak saya tu lah. Tu je lagi lah. Panas ni. Hari ni saya pakai umpun sarung. Umpun sarung, udang kopek, udang hidup. Saya bawa ikan kembung juga, dry. Allah. Okey. Nampak segar umpun ni. Saya ambil dekat tu lah, dekat orang asli bakar batu ni. Okay, jom kita lancar dulu dengan umpun Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dia duduk depan Mak Ngah ni? Ha? Tengok Mak Ngah buat apa? Mancing. Adik jangan tarik tu. Nanti dia terkeluar. Hello, awak nak pergi mana? Pergi rumah. Rumah mana? Rumah sini. Nyanyi. Ada bi. Lazat gancuat. Tak pernah aku tengok lagu tu. Aduh, tu waktu Mak Ngah kecil-kecil tau. Tak pernah tengok. Okey, sekarang pukul 3.20. Belum ada lagi hasil. So, jadi kita pun masih mencuba lagi cari ikan. Okey lah, mudah-mudahan ada yang manis-manis selepas ni. Okay guys, stay tune. Kita masak dulu, ikan tak makan. Jadi chef kita masak. Apa menu chef? Pak Haji Pak Haji lah. Dia tak ada tuduh dia ada tak? Tak. Oh, angguk-angguk, geleng-geleng, tunduk-tunduk, itu dia. Apa dah? Duri. Keomi strike. Ya, itu dia belen yang ketiga. Aku dah dapat 2 dah. Tengok. Malah. Aduh, habis berambut. Oh. Duri. Duri pun duri lah, syukur. Mame. Tengok Mak Ngah dapat ikan. So sikit. Jangan dekat, ada duri dia. Jangan dekat-dekat. Kita makan dululah guys. Apa hari ni lauk? Hari ni mak saya masak telur dadah, sawi goreng dengan itu dia, udang. Yang sebenarnya nak masak ayam lemak cili api tapi saya tertinggal ayam ni. Jadi makan dululah. Oish. Strike. Wah. Duri. Ni mancing aku kau dah lama tak mancing kau. Klaim mancing kau Oh, itu dia, senangin. Bruh. Wah, kenapa mesin ni? Woi. Wah, ni payah ni. Pakai dah mesin ni. Minta yang baru. Cepat naik. Ikan ni menekan-nekan. Tapi, yo. Allah Akbar. Ikan apa ni? Allah. Astaghfirullahalazim. Okey, sabar ya sayang. Aduh, lenguh tangan mak nak menganukannya. Alhamdulillah, walaupun mesin ni rosak,
Nampaknya kita dah tak boleh memakainya lagi ya. Alhamdulillah ya Rabbi kullam salli alal adnan. Mesin dah rosak Umi. Sakit gila nak karau. Ha, itu dia comel hotel lepen macam tudung piuk. Alhamdulillah. Terima kasih daun baru. Sakit tangan aku. Dia tak kacau. Okey, 1, 2, 3. Adik pula. Kita cuba je. Aminah. Oh, dia nak lawan dia saya. Aduh, kuat je. Mak tutup. Oh, okey. Oh, bosah. Baik, ada duri. Besarnya. Besar. Paling besar. Alhamdulillah. Semua Okay geng, sekarang pukul 6 petang. Barulah macam ada makan-makan sikit. Kalau tidak, sunyi, sepi kita orang. Masing-masing tengah sibuk mencari ikan. Ya ke? Lagi mantap daun baru lagi tempat nama. Kenapa pukul kakak? Alhamdulillah. Akhirnya punya. Aduh, tangan saya kejang. Kejang. Atira, ada ikan lah Atira. Ada duri. Ya. itu jugalah. Siap bang ada. Ya, itu dia. Subhanallah. Alhamdulillah ikan duri. Lagi tak? Mana? Oh, kita mak. Subhanallah. Ya, itu dah. Mak dan strike. Itu dia. Okey, Angah buangkan. Angah buangkan durinya. Mak lepas je. Subhanallah. Alhamdulillah. Yo. Oh. Cik gemuk strike. Berat. Oh, ya melawan. Keluar. Cair. Ya, pelan. Oh, besar-besar lah. Besar. Oh, Alhamdulillah. Besar mak. Mak tak tarik. Rugi. Ikan. Ya, itu dia gelama pertama. Dah patah rut aku. Okey, makan. Dah dapat. Ya. Tepilah Sek Nom. Sikit labu, baik. Kekek labu dengan Umi. Ni okey sikit Mi. Ni ambil ah. Ambil. Ni besar. Mana ni? Besar, boleh goreng. Ya, tapi rajin ke nak siap? Bagi mak lah. Oh, apa? Jangan picit. Dia picit dia release. Ikan duri dapat. Jangan mamai mancing ni. Mancing bawa tu ni. Wah, macam berat je Mi. Tak ada. Sebab dia UN kan. Tapi rasa macam gaya duri. Nah. Jap, awak rehat dulu sekejap. Mak Ngah nak tengok Mak Ngahnya ni jap. Hati raja Mak Ngah tengok umpan Mak Ngah jap. Oh. Ada rekam eh? Rakam. Okay, sekarang update pukul 7.50. Baru lepas maghrib. So, kita tunggu lagi lah hasil malam ni. Kita tengok macam mana guys. Mudah-mudahan murah rezeki. Okay, stay tune guys. Jangan ke mana-mana. Sediakan kudap-kudapan. Ini dah masuk pasang. Makan dulu. Ada mak? Ada. Rasa berat mak? Ha. Nekan-nekan tengok ikan apa mak? Jangan kacau nenek lah. Oh, gelama mak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun comel. Tak comel sangat lah mak. Okey lah ni. Okey deh. Dah. Dapat pegang seronok. Jangan kesak kat baju. Apa yang lama sangat tu? Alah. Apa Oh. tu? Dia duri. Usat.
Ustaz. Lain Ustaz nama dia. Bismillah. Bukan Ustaz. Boleh mak masak je nanti asam pedas. Ha. Ustaz. Ha. Ustaz. Apa? Ustaz. Duri. Alhamdulillah besar. Mak ngah strike. Alamak, jatuh lalu dalam laut. Dua-dua tau. Ha? Dua-dua. Tu satu lagi tak tahu. Allah, lebat. Oh, set mak. Jap. Dah. Sok. Ha? Oh, jap. Angan tu. Okay, ini dia ketam batu. Kalau bawa bento ni dah boleh kutip dah sepit dia. Sini banyak. Uish. Kodok. Jangan kuah apa? Lemak. Kuah lemak. Kak Ina buat. Dia makan. Itu dia kita saksikan ikan umi. Oh, berpusing-pusing seperti helikopter. Lama. Aduh, lama lah berlari pergi belakang. Drama. Bukan drama, gelama. 3, 4, 7, 8. Berat tak berat jugalah, takut duri ni. Umi. Ha? Oh, ketam. Ingatkan belin tadi. Dia makan ikan kembung. Kentang. Ini ketam apa? Ketam bunga. Ketam bunga. Allah Akbar. Umi, awak je yang berani. Ini ketam betul. Ada telur. Ha. Dia makan ikan kembung. Umi dia Nak pasal kau jangan buang ketam tadi, boleh ambil ketik. Kentang. bukan kentang, ketam. Uish, berat. Ish. Babai awak tali sawu ni awak. Nak sawu tak? Sampai. Tepi. Takut. Api, dia tadi. Alah, Mel lah. Saya sawu. Apa ikan? Tukar. Ikan. Batu. Ikan apa ni? Naik. Je. Habis dia boleh kali. Ada nampak ikan kali. Guna apa tu? Mama. Dia punya beria, so aku ambil sawuk. Rupanya anak pari. Anak pari. Anak kecil. Dia tak mahu. Kenapa? Beratnya. Berat. Berat. Ush. Beratnya. Berat lagi bahu berat lagi apa? Mata memandang Ya. Yang paling meriah nak buang kepala. Beratnya. Woi, besarnya. Wow. Inilah baru fish. Kenapa? Allah. Mak terlepas ketam lagi. Nampak? Allahu Akbar. Ketam lagi. Dah nampak. Dia tak lekat. Apa ikan? Oh, Umi dapat anak tebal. Nampak tu ekor dia kuning tu, baby tebal. Badan dia belang Dia memang kuning sikit bawah kan. Ekor dia ni atas dia hitam. Tapi Dia kalau tak gerut, jelas lah. gerut lain. Sebab dia baby. Dia punya melawan cakap sipu ni. Wah. Dah masuk tebal. Kan air tu. Aduh. Asalnya ada ikan tumpang. Oh, start lagi mak. Hah? Oish. Panas. Nak tercabut ni. Apa nak terbang Artemis ni.
Okay, update sekarang pukul 11.50. Yang lain-lain semua dah bergaduh. Tinggallah saya dengan Umi je yang masih bertahan. So kita tengok apa hasil lah. Okay, disebabkan ketam tu tak lekat, saya try modify ni. Okay, lepas kita dah masuk tu, kita masukkan bom net. Kita cuma ada bom net je. Lepas tu dekat mata kail tu kita cocokkan ikan. Bijak sana tak? Bijak tak idea saya? Okay, lepas tu kita pergi potong ikan. Sebabnya ketam tu dah 2 kali saya terlepas. Allah Akbar. Buat eksperimen. Kalau berjaya, bolehlah korang tiu. Pasal saya tak ada apa nak buatkan dia punya net tu. Bijak tak saya? Begitu. Kita try. Alamak, tak kena ada batu lah. Tinggal satu benda. Tak ada pemberat. Macam mana dia nak pergi? Bismillahirrahmanirrahim. Baling. Okay, kita cuba guys. Berjaya tak guys? Dia dah ketuk-ketuk guys. Ketam batu tak guys? Oh, menjadilah guys. Alhamdulillah. Umi, ketam jadi Umi. Saya dah kata saya dapat rasakan benda jadi. Umi. Tapi sepit dia dah patah satu. Ya Allah guys, jadi guys. Alhamdulillah. Angkat Mi. Sini, tengok. Kamera. Sepit dia satu patah lah. Atas. Guys, menjadi guys. Bapak kau guys. Bapak guys. Patah lagi. Guys, ada cerita sedih guys. Makcik saya jatuh guys, sebabkan ikan. Padahal saya letak dalam rod holder. Udang kopek, perambut setengah depa. Ikan tu dia bukan cuek-cuek, dia 1, 2 terus zap terbang. Tak sempat saya nak kejar. Aduh, macam mana ni? Sedih. Dalam mesin baru tu. Moga saya kawan-kawan ni dapat ke dia kan. Tak tahu lah. Okay lah geng, saya punya rod tadi tak dapat selamat lah. Tak tahu lah. Umi yang nampak dia punya apa? 1, 2, 3. 1, 2 Umi baru nak lari. Tak dapat. Umi nampak terbang rod tu. Ikan makan. Tak tahulah ikan apa. Penat dia jalan-jalan bawa rod tu. Dengan mesin tu. Aduh, tak nak kena redor. Sedih, memang sedih. Nak kata apa? Jadi kita kena teruskanlah memancing. Okay guys, stay tune. Ni terbalik tadi. Tengah makan guys. Kau tengok apa berempuh dengan Umi. Pasal dah trauma. Masalahnya orang ni memang tengah angkat. Dengan bawa pinggan. Kau tengok dia. Saya risau saya pinggan patah tau. Ayo, Belin. Duri dah ada. Duri besar dah ada. Hah? 10 tepat. Okay geng, sekarang pukul 10.10. Dari pagi tadi pukul 7 saya bangun. Tak ada, mengkerung. Mak kau lebah. Lebah ni apa pasal kacau aku ni? Lebah ni yang main gila. Yang main gila. Dia main kat kepala dia. Itulah pasal. Tu je lah Umi tadi strike.
dan duri. Okay, kita tunggu lagi lah. Sementara ada masa lagi ni. Stay tune guys. Ikan lauk, ikan lauk. Wah, itu dia. Buntal. Okay geng. Dah pukul 12.30. So, saya dengan ini menamatkan misi memancing bersama family. Dan kita orang balik pukul 1. So, ni 12.30 dah siap kemas-kemas lah. Alhamdulillah ada hasil untuk mak bawa balik kampung. Okay, saya akan upkan hasilnya. Okay. Okay, 1, 2, 3. Ya, itu dia. Berminyak mulut bos. Mana? Tersasul. Nampak ni? Ni tadi, tuka yang ni, dia melahirkan zuriat. Seko. Itu mati. Ikan zuriat. Mana? Nampak ni? Mana? Dia ada banyak Ni je je lah apa? hasilnya. Alhamdulillah lah. Boleh lah kan? Harus pun laju juga. Mana? Ada banyak je. Diam mak dengan tengah cakap ni. Mana tengah Okay lah, dia orang ni kecoh lah. Okay. Kita jumpa lagi lah di next video. Okay, bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Okay, bagi sesiapa yang dah tengok video hantu ikan angler ni, mintalah jasa baik korang. Subscribe, share, like, komen, okay? Trip-trip cari lauk untuk orang Melaka. Nak suka orang Melaka dapat lauk dekat 5 hari masak asam pedas. Jumpa lagi lah guys. Assalamualaikum. Bye bye. Sekali lagi bye bye. Bye bye. Suka adik